Seminit sehari bersama Dr. Mursyid bin Nazir. Assalamualaikum semua, Dr. Mursyid di sini. Ramai orang ingat balutan luka ni cuma nak bagi tutup supaya tak nampak ngeri. Tapi sebenarnya, balutan itu sendiri adalah sebahagian daripada rawatan. Mitos paling besar yang saya pernah dengar orang cakap ialah luka kena biar terbuka bagi kering ditiup angin. Salah. Mengikut sains perubatan, luka sebenarnya sembuh lebih pantas dalam persekitaran yang lembap, bukan terlalu basah dan bukan terlalu kering. Balutan yang betul akan kekalkan suhu dan kelembapan optimum ini. Sekarang ni, ada pelbagai jenis balutan luka yang moden. Kalau luka anda basah dan banyak air, kita akan gunakan balutan jenis foam untuk serap cecair. Kalau luka terlalu kering, kita boleh guna hidrogel untuk bagi kelembapan. Balutan yang baik juga mestilah tak melekat supaya sel baru tak terkoyak bila kita buka balutan nanti. Sebab tu pemilihan balutan bukan sekadar ambil kain kasar atau gauze biasa. Ia perlukan penilaian doktor berdasarkan keadaan tisu dan tahap jangkitan luka anda. Dengan balutan yang betul, luka akan cepat sembuh. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Mursyid, jumpa lagi. Kesihatan adalah hak setiap insan.